Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel No. Hari ni Carrie lah kawan-kawan. Minta maaf apa yang kawan-kawan nampak. Ya, biasalah baru nak bersih-bersih kawan-kawan. Urusan pagi-pagi ni, hari ni pagi-pagi Kak Non nak menanam suatu makanan. Okey. Sebelum tu kita masukkan tanah dulu. Tapi sebelum masukkan tanah kita kena tutup dulu bawah dia ni dengan apa-apa yang patut supaya dia tidak bocor ya kawan-kawan. Mana Kak Noh punya ni? Kak Noh letak ni lah supaya dia tidak bocor. Kita masukkan tanah dulu. Kak Noh ambil tanah tadi kat belakang. Sebab kita nak tanam makanan kawan-kawan. Bukan nak tanam pokok ya, tanam makanan. Rasanya orang pun tahulah, kalau orang yang biasa makan dia tahu. Tapi Kak Noh tak adalah selalu, nanti ada yang cakap jangan makan selalu Kak Noh pernah juga kan. Tapi sesekali lah Kak Noh nak rasa apa rasanya makanan ini setelah ditanam dan sebelum ditanam. Sebelum ditanam kita tahu dah rasa dia macam mana kan. Tapi Kak Noh nak yang selepas ditanam tu apa rasa dia. Okey. Makanan yang Kak Noh masukkan. Nampak? Ni. Jering kawan-kawan. Okey, ni jering tua ya, nampak tua. Jadi kita nak inilah Kak Noh beli dekat kedai. Tapi yang ni busuk lah. Boleh ke? Ada yang busuk dah kawan-kawan. Tapi Kak Noh tak beli banyak ya, berapa biji je ni. Berapa biji je. Sebab yang makan Kak Noh je kawan-kawan. Jadi Kak Noh tak adalah beli yang banyak ya. Ni je. Ni je yang ada. Sebab Kak Noh nak rasa sangat macam mana selepas dia ditanam tu apa rasanya kan. Kak Noh kena gigit semut kawan-kawan. Ini elok lagi ke? Rasanya dah tak elok lah. Tak payahlah ni. Okey, ni ada 5 biji saja. Kita tak Kak Noh tanam mungkin dalam sebulan mungkin macam tu kan. Kawan-kawan selalu tanam berapa lama? Kalau kawan-kawan yang pernah biasa makan yang bertanam ni lah. Kak Noh tak nak tanam kat tanah. Kak Noh tanam kat pasu. Tanam kat tanah tu sebab kawasan ni tak sesuai kawan-kawan. Okey, ni kita tanam ya, kita korek. Kita korek agak ni sikit dah. Kak Noh tanam 5 anu je. Okey. Ni kena siram ke kawan? Yang biasa buat. Kak Noh nak tanya yang siapa biasa buat, kena siram ke tak payah biar macam ni je. Ya, ini. Okey. Kita nak tahulah kan. Aduh, gatal. Semut lah kawan-kawan, percayalah, semut. Kak Noh punya belakang ni semut. Okey. Kak Noh nak tanyalah kawan-kawan yang pernah buat, kawan-kawan tanam berapa lama, lepas tu kena siram tak? Ataupun biar saja dia dialami macam ni. Kak Noh letak dekat bawah pondok kecil Kak Noh tu lah. Okey, kat situ kita tengok macam ni nanti. Sebab Kak Noh nak rasa macam mana rasa dia selepas ditanam. Sebabnya kalau yang tak ditanam kita tahu rasa dia macam ada kelat-kelat lemak gitulah bagi Kak Noh kan. Sebab Kak Noh suka juga. Tapi selalunya Kak Noh makan mungkin 2-3 bulan sekali. Sebulan sekali. Kadang-kadang 6 bulan, 7 bulan sekali. Sebabnya Kak Noh tak suka sangat, sebab kita tak boleh makan sangat pun kan benda ni, kalau takutnya dia katanya ada efek pada kita punya buah pinggang kalau kita minum air banyak lah. Kita ulap-ulap sesekali boleh ya. Kalau yang dah masak tu rasanya okey kot. Tapi Kak Noh yang masak tu kurang sedikit. Kalau misalnya buat masak rendang, sambal balado tu rasanya boleh lah. Tapi Kak Noh lebih suka beratah. Macam kalau dibuatkan rebus, dah letak kelapa macam dekat Kelantan tu, yang tu Kak Noh boleh. Tapi yang ulam ni selalunya Kak Noh ambil dalam 2 biji saja. Perlu 2 biji, bila kita belah 2 dia jadi 4 kan. Jadi cukup lah bagi Kak Noh, sebab yang makan hanya Kak Noh saja. Itu pun Kak Noh sesekali kalau beli yang tanam yang tumbuh-tumbuh ni macam mana mesti sedap juga kan. Itu dah Kak Noh fikir. Jadi hari ni Kak Noh cubalah untuk menanamnya. Nanti kita tunggu dalam sebulan. Kak Noh nak tanya juga kawan-kawan berapa lama dan perlu ke disiram. Okey, mana yang biasa buat tu nanti Kak Noh bagilah sedikit info kat Kak Noh lah. Kak Noh pun orang kata dah tak nampak untuk Kak Noh rasa makanan ni kan. Mana tahu sedap ke kan.
lebih sedap selepas ditanam ke, orang kata panggil apa, jering cambah, tak tahulah, yang ada yang panggil yang lain juga kan. Tapi Kak Noh tak tahu. Ni Kak Noh tanam, kita tunggu macam mana hasilnya ya. Okey kawan, itu saja video Kak Noh hari ni lah. Dalam kalang kabut kita begitu. Biasalah. Tadi tak ada kan kawan? Tadi tak ada. Dia orang main jauh. Sekarang mulalah Kak Noh buat video kan. Okey, alhamdulillah, itu saja. Bersyukur selalu dengan apa yang telah diberikan kepada kita dan jalaninya dengan ikhlas. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum.